Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih memilih Rasa Oren untuk segmen baru iaitu Rasa Oren Trade Talk yang mana kami mengenengahkan usahawan yang sedang mengukir nama dan membina nama di tanah rancangan amnya untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi hari ini kita bersama dengan Encik Ikmal Jamal daripada ET Enterprise bertempat di Seri Ledang, Felda Seri Ledang, wilayah Segamat. Assalamualaikum Encik Ikmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Selamat Raya. Alhamdulillah selamat raya. Berapa umur sekarang? Saya sekarang 30. Baru masuk sebulan. Jauh beza dengan saya. Jauh. Oh, tapi bagus. Inilah dia orang kata harapan belia masa kini. Okey, dan hari ini kita bawa ET Enterprise. Sebelum tu, latar belakang Cik Ikmal sendiri. Mungkin lahir di mana, belajar di mana, macam mana boleh timbulnya terlibat dengan ET Enterprise ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput kami. Ya. Atau orang panggil apa? Oren tu tadi kan. Rasa Oren. Podcast Rasa Oren. Bila sebut Oren tu sebab kebetulan pun colour pun Oren. Ya. Sebab kalau sebelum saya cerita pasal diri saya tu, kalau pasal produk ni sendiri, founder kita orang tu memang dia senang cerita gilakan Oren lah. Dia memang suka kan Oren. Kalau you all ada rezeki datang ke kilang kita orang, sebab kita alhamdulillah ada dapat kilang baru. Cat pun Oren. Sebab maknanya betul-betul suka. dia betul mention kan semangat Felda. Semangat Felda tu sendiri. Saya Ikmal Syafiq bin Jamal. Umur 30, lahir dekat Felda Seri Ledang, wilayah Segamat. Kalau Segamat kita orang tu dah ngala-ngala ke Tangkak sikit. Dah sempadan. Sempadan. Okey, faham. So kalau kata latar pendidikan dulu. Kalau pendidikan, belajar di mana? Saya sekolah rendah dekat Felda Seri Ledang. Okey. Lepas tu saya pergi ke belajar ke Maktab Tentera. Lepas tu saya ada dekat UPNM lah. UPNM. Sekarang ni masih di UPNM ataupun saya dah. Saya grad tahun bila tu? 2018. Lepas tu saya terus join dia orang buat join lah. ET Enterprise ni lah. Betul. Terus duduk dengan bos. Buat kepek terus. Sihat lagi orang tu Alhamdulillah. Okey. Muda-muda belaka lagi. Alhamdulillah. Jadi okey, hari ni apa yang ditawarkan oleh Enterprise ni ataupun macam mana tertubuhnya ET Enterprise ni asalnya? Asalnya kalau zaman saya baru-baru masuk tu 2018 tu saya grad, saya join dia orang. Masa tu dia orang buat ada macam-macam kepek. Tapi memang lah orang kampung tu dia tak ada nak buat apa sangat. Tapi dia memang buat mana tak komersial sangat lah. Dia ada buat 5 produk lain. Dia buat kalau orang Johor biasa panggil mi siput. Apa orang panggil mi sanggul tu. Lepas tu tiram, kuih siput dan antara yang dia buat kepek bawang. So bila dia buat kepek bawang, betul saya cakap boleh pergi jauh ni. Macam tu kan. Betul. So cakap bila boleh pergi jauh, saya cakap kat dia kata boleh ke? Dia panggil saya Syafiq kan. Nama betul Ikmal Syafiq. Dia panggil Syafiq. Boleh ke Syafiq ni? Cakap kita kena try lah. Betul. Orang kata kena komersial lah, online ke dan sebagainya. Sebab kita orang kan pinggir kota kan. Nak pergi rasa macam ya tak ya je boleh global lah tu. So start pada 2018 kita orang buat daripada secara official lah. Buat lah media sosial, buat konten sikit. Sampailah sekarang macam itulah tertubuhnya ET Enterprise ni. Macam mana ET tu ada maksud ke? ET ataupun ET tu sebenarnya nama founder tu, nama founder Siti. Nama founder Siti. So bila betul. Bila kita nak buat Maipo ataupun Intellect punya branding tu, kita isi-isi dekat tu clash dengan Datuk Siti punya tu, Simplicity. Simplicity. Tulis-tulis lagi pula bertembung pula dengan apa rempah ratus Mak Siti. Lah, kita tulislah ET tak keluar. Ambil Mak ET terus. ET Enterprise. Okey. Jadi ET Enterprise ni fokus dia sebenar buat apa? Kalau kita orang punya core value yang betul-betul yang kita tackle adalah kepek bawang. Kepek bawang lah. Kalau datang tempat kita orang, selalu orang akan tanya, ini kepek apa lagi ada jual? Tak ada. Memang satu jenis. Memang fokus kepek bawang saja. Kepek bawang saja. Untuk raya tu kalau cerita order satu jenis je kita hampir 50-60 tan lah. Satu bulan raya. Untuk raya. 2025 ni raya. Yang satu jenis ni saja, yang original ni kita buat 55 tan. Masya-Allah, banyak. Bila buat dalam Felda tu tadi daripada 2018, sekarang 2025. Lori sawit kan selalu masuk Felda kan. Dia akan bertembung selalu dengan lori kita orang keluar letak kepek. So orang akan cakap ni lori sawit, yang ni okey ni lori kepek. So tak ada kepek lain. Sedia satu maklum.
sedia maklum 2018 hingga 2025 Malaysia digegarkan dengan satu pandemik, iaitu pandemik COVID. Ya, macam mana ni ET Enterprise ni boleh survive dalam tempoh 2 tahun pandemik COVID tu? So alhamdulillah masa waktu COVID tu ialah umumnya memang semua pergerakan terhad, nak berjual terhad. Tapi alhamdulillah rasanya saya tak katalah minta ke bencana ke apa. Tapi di waktu COVID tu sebenarnya sale online tu dia lagi banyak daripada. Maknanya beralih kepada online. Ya, so saya rasa jualan pun masa tu macam tak katalah tak terkesan tapi kira banyak juga lah. Sedikit sebanyak bagi juga kesan tapi masih boleh Ya survive betul, lah. 40 tan, 30 tan tu masih ada lah. Sebab lagi satu, kalau tak silap saya masa tu jabatan-jabatan agensi banyak membantu. Macam Jabatan Pertanian dia kata walaupun kita ada rentas daerah tak boleh kan, tapi dia ada bagi surat tu kita still boleh COD. So ejen kita orang bergerak kan. Ejen kita orang bergerak tak ada masalah, bebas. So tak terkesan lah, boleh senang cerita kurang. Macam mana Felda pula attach dengan ET Enterprise ni? Adakah pihak ET Enterprise ni mohon bantuan dengan Felda ke ataupun macam mana? Kalau cerita pasal yang dikatakan Felda yang oren ni tadi, kita orang first kali masa zaman kita orang punya parent tu dia duduk dalam Felda, dia banyak pergi kursus-kursus lah macam ni, pergi Semarak Felda. So dia ada nampak satu brand yang mungkin tak asing bagi kita, Sawari tu. So Sawari tu bila dia pergi pergi tengok brand tu, dia kata kita rasa nak supply untuk Sawari lah. Untuk generasi ketiga macam saya pun tak tahu Sawari tu apa. Maknanya permulaan tu pernah supply untuk Sawari lah. So saya cakap lah, parent ni saya bos kan, bos kata nak ajak pergi, so saya start kereta, saya pergilah. Pergi Sawari masa tu dekat Pasak. Pasak, betul. Dekat Felda Pasak, kita jumpa masa tu pengurus dia. Dia cakap lah, saya ada kebit produk gini-gini. Masa tu dia cakap, harga dia terlalu mahal. Saya ingat lagi dia cakap, produk yang sama, dia pun ada kebit bawang. Yang macam ni lah? Ya, produk yang sama, dia kata mahal sangat ni kak, dia cakap macam tu. Lepas tu tak apalah, saya fikirkan dulu. So kita orang letak kat situ 2 paket masa tu. Lepas tu kita pun balik. Kita orang pada tangkap dalam 2 jam lebih lagi air tawar. Pergi pasak tu. Masa tu pasaran berapa ni untuk satu bungkus ni? Satu bungkus sebelum ni kita orang pakai paket yang tradisional yang transparent tu. So kita pitching tu lah. Yang ini dah berevolusi. Betul. So lama kelamaan. Tapi berat bersih samalah. Masih. Okey. So lama kelamaan Felda Sawari saya tak rasa dalam seminggu lepas tu dia call pengurus. Dia kata berapa harga lah. Dia cakap macam tu sebab dia kata mahal kan. Rupa-rupanya dia jatuh cinta dengan rasa. Start daripada situ sampai sekarang kita supply dengan Sawari. Kalau raya dalam 4-5 tan lah. Sebab dia supply untuk Sawari saja. Ya, Sawari saja. Dan yang paling latest ni kita dapat lawatan daripada pengurusi KPF. Datuk something saya tak sure. Kita pun supply untuk KPF punya program lah. So kita dengan Felda memang banyak berjualan dengan produk, memang rapat lah. Memang rapat lah. Jadi usahawan dia lah. Selain daripada Sawari, mungkin ada supply ke mana-mana? Kalau supply ke mana-mana tu secara umumnya kita memang ada main agent system dan tapi boleh kata satu Malaysia lah ada. Dan yang terbaru ni kita dapat panggilan pergi program ekspor halal dekat ekspor halal. So ada 2-3 negara yang berminat, antaranya Timur Tengah, UAE dan sebagainya. Cuma kita tengah fokus buat persijilan yang sebelum ekspor tu lah. Let's say macam halal dan sebagainya. Ya. So once kita settle down tu, dan kita insyaAllah lah boleh proceed untuk ke luar negara pula insyaAllah. Mungkin ada menyertai kursus sebelum ni di mana-mana? Kalau kursus sebelum ni selalunya akan ada bahagian-bahagian macam kewangan, untuk halal punya program, macam mana untuk pergi lebih jauh. Tapi kalau kita orang, kita tekankan banyak dekat teamwork lah. Maksudnya kita ada team marketing, macam mana nak buat online, nak buat konten lah. Banyak. Sekarang ni berapa ramai manpower untuk ET Enterprise? Kalau sekarang paling latest kita ada dalam 31 macam tu lah. 31 orang. Termasuk office dan marketing semualah. Kalau production dalam 17-18 macam itulah. Daripada 30 tu 17 untuk production. Untuk fokus untuk production je, menggoreng, buat mesin dan sebagainya. Tapi kalau waktu raya yang kata nak buat sampai 50 tan tu, biasa kita mencecah 70-80 orang. Bila cerita pasal 40-50 tan ni, dia mesti ada satu kilang lah. Boleh saya katakan kilang. Kilang tu di Tenggara, di Seri Ledang ni ke ataupun? Ya betul, di Seri Ledang.
Di dalam rancangan sebenarnya. Ya, betul rancangan. Sebab kalau sejarah asalnya dia orang masa saya mula berniaga, tengok dia orang mula berniaga 2018 tu, dia ada bengkel kecil tak silap saya 20 kali 16 di rumah tu lah. Ya, belakang tanda rancangan. Dia kan rumah. Lepas tu belakang tu dia orang buat bengkel. So sekarang ni kalau ada rezeki, asalnya kat situ lah. Belakang tu lah. Dia ambil tepung keluar pergi belakang, goreng lalu belakang, cilok-cilok lepas kerja. Tapi sekarang ni alhamdulillah dah besar sikit dan kebetulan sebelah tu tanah Penoka tu tak ada penghuni. So kita tanya dia boleh ke nak pakai ke. Owner dia sekarang dekat Melaka tak pakai lah, anak-anak tak balik kan. So sekarang ni kalau datang kilang kita orang tu guna tanah sebelah sekali. Tanah kira 2 peneroka lah. Yang tu termasuk dalam permohonan ke ataupun macam mana? Permohonan untuk guna sama lah. Ya betul. Kita ada cakap dia nak pajak ke apa kan. Habis dah terbiar je. Kita tengok peluang tu kan. Tapi yang paling latest ni kita ada buat satu kilang baru bila ada rezeki. Kita dah expand ke sebelah Felda sebelah. Dalam keluasan dalam 50 ke kali 90 kaki macam itulah. Besar sikit lah. Double lah. Sebab masalah kita ialah bila kita buat 50 tan tu tak tahu nak letak mana. Selalunya lebih pada store lah. Kalau datang Felda kita orang waktu musim raya, kita orang akan pakai selalunya macam tahun ni lah, kita akan pakai 4 rumah staff Felda untuk letak stok. Sebab kita nak untuk kumpul jadi, 50 untuk tan jadi je store. Untuk jadi store. Lepas tu 3 rumah mesra rakyat dan untuk letak benda-benda tu. Jadi penggunaan rumah staff tu ataupun store tu kita bayar lah, maknanya dibayar kita kadang kita jumpa pengurus sebab ada sebelum ni kita ada buat perbincangan dengan Felda, kita nak bukanlah minta tanah tapi kita minta tempat store tu. Lepas tu pengurus cakap dalam 50 tan ni awak kena pakai dewan ni. Cakap kalau pakai dewan orang nak buat majlis pula, nak main sukan pula kan. Lepas tu dia kata tak apa, rumah staff tu kadang ada kekosongan ke apa, dia offer kita tu. Kita pakai je lah untuk 2-3 bulan je tu. Jadi kebetulan hari ini ada berapa variasi ni dibawa untuk kita promote ni? Untuk kepek bawang yang paling latest ni kita ada 4 flavor. Kita ada yang betul-betul ori yang memang killer produk kita lah daripada dulu. Yang inilah. Yang tu. Ingatkan yang paket ni? Tak, paket ni tak ada beza pun sebab dia ada tagging bawah ni je. Sebab ni ada ni ada bantuan daripada orang sebenarnya. Ni bawang merah, lepas tu bawang putih, tomato dan juga cili. So maknanya ada 4 variasi. Ya betul. Jadi boleh tengok kat sini. Kalau nak beli ikut perisa kegemaran lah. Ya betul. Okey bawa perasan. Yang ni tomato, yang ini bawang merah. Okey. So yang ni memang ada perbezaan rasa lah ni. Boleh saya rasa satu? Sila. Dia kalau nak tengok beza dia dekat ring banyak dengan ring satu. Kalau flavor ni ring dia satu. Ring kalau dia yang satu. ni tomato. Yang ni kita panggil lah ada flavor lah. Kita ada flavor tomato. Ya betul. Beza dia ni. Beza. Saya memang buat supaya orang kenal. Kalau tidak dia tak ada beza. Dia macam tomato kan. Sebab kalau macam ni orang pening nak tengok. Betul. Macam ni dia daripada segi warna dia. Betul. Baru orang tanya kenapa ring satu lah. Barulah kita boleh explain. Lah rasa tomato. Sedap. Jadi kalau katalah ada pengguna yang berminat untuk mendapatkan kerepek bawang nombor 1 di Malaysia. Keluaran Mak Iti, pakar snack bawang ni macam mana nak dapatkan? Korang boleh, siapa-siapa yang berminat boleh pergi ke TikTok shop, TikTok shop Mak Iti HQ ataupun di Orange ataupun Shopee, Mak Iti HQ juga. So kat situ selalu ada, dekat kita orang ni selalu buat macam promotion. Menang duit raya lah. Adalah untuk apa kata suka-suka kepada ramai penggemar lain. So kat situ akan ada combo juga, akan ada flavor-flavor lain. Dan yang best ni kadang-kadang kita orang best ni kat Mak Iti ni dia akan keluar macam-macam flavor lain. Sebelum ni ada flavor udang geragau. So dekat kilang tak teruskan keluar. Sebab sebenarnya tak cukup tangan. Kalau kita keluarkan, sebab baru ni saya dapat panggilan daripada The 7E Malaysia untuk supply dia punya dia minta kita 7 flavor lain. So saya cakap itulah dengan manpower yang ada dan kebetulan itulah bila kita buat dalam Felda, faham-fahamlah orang yang ada tu agak terhad. Manpower ataupun speciality main worker tu cakap saya supply yang ada dululah. So kita ada standby dalam 7 flavor ke 10 flavor yang masih kita belum release, antaranya sour cream, honey, spicy honey dan sebagainya.
perlukan masa lah. Tapi you all boleh pergi sana dan mana tahu tiba-tiba naik ikon yang lain tu boleh grab lah. Sebab kadang-kadang tak buka banyak. Limited sebab macam raya tu saya sampai 200 parcel satu hari memang. Nak keluar nak hantar parcel kan. Dalam Felda kalau kita orang hantar parcel ke Bukit Gambir. Bukit Gambir. Ke Tangkak atau nak pergi sana dalam 30 minit. So dia tak nak pick up jauh kan. Betul. So satu hari tu ada kita kadang-kadang kita transport tak ada. Pergi sampai 4 kereta, 5 kereta pergi hantar parcel. Sebab kan banyak sangat dekat Beg Oren tu. Bermakna boleh kita katakan permintaan tu sangat menggalakkan. Ya betul. Sebab pada saya dia orang bila rasa yang lain-lain flavor ni dia orang rasa ni macam rare lah. Sebab ada even saya pun saya pun rasanya bau first time rasa tomato ni kata ada tu punya tomato. Sebab saya selalu kalau pitching generasi muda dia kata kepek bawang ni tak makan, dia makan Mr. Potato, makan brand-brand lain. Tak cakap tak apa. Rasa try dulu. Cuba dulu. Lepas tu bila dia rasa baru dia buka minda dia sebenarnya kepek bawang ni tak semestinya tradisional punya makanan. Dia generasi yang baru pun bila kita masuk flavor dia okey. Cerita pasal perbezaan antara tradisional dengan yang baru. Sedia maklum keripik bawang ni adalah salah satu ikon keripik tradisional. Betul. Jadi ramai dah orang buat. Jadi kita nak tahu macam mana pihak ET Enterprise sendiri menangani isu persaingan ni. Okey. Pertamanya saya betul-betul saya rasa seingat saya lah. Pertamanya memang kita identify kompetitor tu lah. Sebab kalau sebut pasal tradisional di Seri Ledang sedia? Tak ada. Ada tak? Tak ada. Mana sebab bila saya lebih pada pesaing luar lah. Ya betul. Sebab bila kita nak buat tagline ni, kalau perasan tagline dia nombor 1 di Malaysia ni, kita rasa macam yalah tinggi sangat ni. Sebab dah spesifik kan nombor 1. Betul. Tapi bila kita tengok kompetitor, kita dah buat research, ada kita punya team buat research kompetitor, adalah 2-3 orang yang memang otai. Sebab ada armnya di Jengka tu, Jengka 14 tu dah 30 tahun buat. Kalau kita orang baru 8 tahun macam tu. Ya. Tapi somehow kita tengok daripada dia, kita belajar satu-satu. Antaranya yang kita tawarkan ialah kenipisan kita yang lebih nipis dan stabil. Mana sama. Sampaikan tahap kita ukur. Ni dia biasa kita akan potong dalam 70 mm ke 80. Maknanya memang Ya. Kalau yang lain-lain tu pun ukur juga lah. Yang lain-lain tu kita tahulah sebab selalunya orang akan cakap makan kepik ni tebal lah, keras lah. So bila kita buat macam tu kita nampak dia orang ni serius untuk tackle benda tu. So dan alhamdulillah kalau siapa yang makan mungkin dia akan selalu cakap nipis lah, lain lah. Itulah saya rasa tadi pun dia senang nak ada. Betul. Pernah jumpa kawan dekat hospital pun dia kata alah acik dah tua boleh makan. Ada kelainan lah. Jadi maknanya senang kita simpulkan untuk menangani persaingan tersebut fokuskan kepada kelemahan dan kelebihan kita lah. Kelebihan pada produk tu sendiri. Betul. Dia produk tu yang berbicara untuk kita. Sebab kita nak canang-canang pun tak boleh. Iyalah, betul. Kan kata masuk bakul angkat sendiri. Betul. Okey, jadi di kesempatan ini kita membuka ruang untuk para pengusaha yang berdiri dan sedang membina nama di tanah rancangan dan juga di Malaysia. Kita buka ruang ini untuk anda mempromosikan keripik bawang ni. Silakan. Kalau kata nak cari keripik bawang nombor 1 di Malaysia, nipis yang memang nipis dan senang cerita antara selalu yang kita tagline kita memang jelas terasa bawangnya. Ada sini ada tulis. Ada sebab jelas dekat sini dia punya portion bawang dia memang berbeza. Sebab bila kita tengok kompetitor lain adalah kita rasa dia punya rasa bawang tu tak berapa rasa. Bila kita tengok ada di antaranya yang pakai serbuk-serbuk dan sebagainya. So kalau macam gini dia punya portion bawang tu kalau tuan-tuan makan yang ori lah amnya, memang akan rasa bawang lah lain lah. Memang akan rasa terus dia benda macam tu. So boleh cubalah dulu. Okey. Jadi untuk anda yang ingin mendapatkan keripik bawang nombor 1 di Malaysia ni keluaran Mak Iti, boleh dapatkan di TikTok, MyITHQ, Shopee, FB ada, Instagram FB pun pakai nama MyITHQ betul, semua lah. Kita selaras MyITHQ. Selaraskan. Selain tu Sawari? Kalau Sawari pun ada outlet yang ada ni? Kalau outlet kalau yang biasa di Johor tu biasa yang pergi Azhar Food, Saleh Food, semua outlet-outlet yang famous tu insya-Allah ada lah. Insya-Allah ada. Jadi untuk anda di luar sana boleh terus dapatkan produk terbaik bagi saya. Alhamdulillah. So stay tune. Rasa Oren Trade Talk. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.